kepada penerima-penerima seperti Dato' Ali dan tim dia. Negara kita ini memang negara yang hebat. Orang putih kata, this is a country blessed with and honey. Kan, cucuklah kat mana pun, tumbuh pokok. Jadi orang-orang kita perlukan penerima-penerima seperti ini yang akan sentiasa membantu. Tengok di luar tadi yang beratur. Kita tak sangka bahawa dalam Malaysia, dalam bandara yang indah ini, ada manusia yang sanggup beratur selepas subuh untuk mendapat sekampit beras. Ini suatu yang amat terasalah, terkesan. Hari ini adalah boleh kata add-on lah bantuan hari raya yang kita buat penambahbaikan sikit. Biasanya tiap tahun sejak tahun 1994 kita bagi bantuan hari raya setiap nak sambut raya. Pada awalnya kami mula dalam masa tahun 1994 tu, tahun pertama saya berhijrah ke Kuala Lumpur ni dalam 10-15 orang je lah. Lepas tu ada penambahan. Sejak 3 tahun yang sudah kita siapkan untuk 2,500 bakul bantuan bernilai lebih kurang RM220 satu. Dan tahun ni juga kita siapkan 2,500, tapi pada sehari sebelum puasa kita edarkan buah kurma, 2,500 pack buah kurma. Dan QR code, sebab sekarang ni dah tak isi borang dah. Orang datang scan QR. Lepas tu pada hari majlis tu 7 hari bulan kita bagi bantuan. Tahun ni nampaknya sambutan sangat-sangat menggalakkan. 2,500 tu habis hari yang sama. Dan yang lebih tu kita buat penambahan dan kita bagi balik. Dan tahun ni juga 2023 kita ada bagi. Tahun sudah kita tak dapat nak bagi, ada kekangan. Dan alhamdulillah kita teruskan balik tahun ni. Tapi kali ni kita buat simbolik lah. Kita siapkan 3,333 kampit beras. Dan alhamdulillah nampak banyak yang datang ambil. Dan setengah pun tadi ada macam persatuan penduduk, dia kata tempat dia ramai asnaf yang mungkin tak dapat datang. Kita santuni juga. Kita tak adalah nak beria sangat, nak query tengok status dia ke tidak. As long ada permintaan kita zahirkan. Konsep kita cukup mudah. Inilah kita nak macam ni, kita nak menyantuni masyarakat dan saya rasa keperluan di luar sana memang cukup tinggi. Jangan kita kata pula bila permintaan ramai, negara kita ni ekonomi teruk, saya tak setuju lah. Sebab kalau saya sebagai pengusaha restoran, perniagaan kami alhamdulillah bertambah rancak dan kuasa membeli itu masih lagi terbaik di negara kita ni. Dan saya rasa sesuatu perlu kita buat lah, bukan kalau boleh ada setengah-setengah masjid dan surau menyediakan ATM beras umpamanya kan. Saya rasa kalau dah perlu duit kutipan macam kutipan solat Jumaat ni kan, kalau boleh semua masjid dan surau boleh pertimbangkan lah kalau boleh kita boleh adakan macam Masjid Abu Ubaidah Jarrah ni yang jiran dengan kami. Bank Rakyat rasanya sumbang mesin ATM beras, maknanya dia isi beras tu, dan ada kad khusus kepada asnaf-asnaf yang diberikan oleh pihak masjid, mereka boleh datang scan dan ambil mengikut keperluan. Ini saja satu konsep yang baik yang patut kita terapkan, sebab tak guna juga kalau ada masjid atau surau Jumaat ada duit dalam akaun masjid surau ada duit ribu-ribu, ratus-ribu, apa gunanya? Kalau yang karya-karya dan duduk sekitarnya agak kurang kemampuan, ada yang dapur pun tak basah di rumah, di sini di konsep di tahfiz kita ni itu je. Kalau selagi ada dana, ada keperluan, kita buat seboleh mungkin lah, sebaik mungkin apa yang boleh kita bantu, kita buat. Kami dari Tahfiz Al Faridiyah ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri.